Alhamdulillah, kami sangat teruja pada hari ini untuk menghantar anak-anak Tahfiz Negeri Perak untuk mengikuti pelajaran di Uni Razak di bawah program Diploma Mutawif dan Ziarah. Aspirasi Yayasan Perak untuk menghantar anak-anak Tahfiz Negeri Perak untuk mengikuti program ini ialah pertama, program ini amat menarik dan dia bersesuaian dengan jiwa anak-anak tahfiz. Kalau kita lihat, segmen yang kita fokuskan ialah anak-anak tahfiz Negeri Perak. Jadi kita lihat bahawa program ini adalah satu laluan alternatif kepada anak-anak tahfiz Negeri Perak untuk menyambung pelajaran ke peringkat pengajian tinggi lah. Jadi dan program itu sendiri, Diploma Mutawif dan Ziarah ni amat bertepatan dengan jiwa anak-anak tahfiz itu sendiri. Jadi kesinambungan itu ataupun keserasian itu kita lihat program ini sangat bersesuaian dan ia merupakan alternatif kedua bagi anak-anak tahfiz Negeri Perak. Sebenarnya dalam Uni Razak ni dia banyak program-program TVET yang lain juga. Dia ada program pendidikan awal kanak-kanak dan juga lain-lain program. Jadi bagi kami ini adalah permulaan dan kita boleh explore dan kita boleh lihat pelbagai lagi program yang menarik yang di-offer oleh Uni Razak lah. Dan setakat ini, daripada mula kita memulakan kerjasama ini, perjalanan kepada kerjasama itu sangat baik. Jadi kita mendapat kerjasama yang sangat baik daripada pihak pengurusan Uni Razak dan juga we have a very good support from all the staff dan sebagainya. Jadi kami merasakan bahawa Uni Razak ada satu rakan partnership yang sangat baik. Kepada semua anak-anak Perak, peluang ini adalah satu peluang yang sangat baik. Jadi saya menyeru supaya lebih ramai rebut peluang ini kerana peluang ini juga disokong oleh Yang Amat Besar dan juga pihak Yayasan Perak sendiri. Jadi kami sentiasa bersama-sama anda. Jadi rebut peluang ini, jangan lepaskan peluang. So saya ucapkan selamat maju jaya untuk semua.